Seterusnya, aktiviti jendela kosakata dalam interaktif. Pakej pintar bacaan iaitu mempunyai pelbagai kebaikan dalam membantu perkembangan kemahiran membaca murid. Khususnya pada peringkat awal pembelajaran murid, iaitu aktiviti ini direka untuk memberi peluang kepada semua murid untuk mengenal huruf dengan lebih jelas melalui kaedah pembelajaran yang interaktif dan juga menyeronokkan. Melalui aktiviti membuka jendela dan melihat huruf yang tersembunyi di dalamnya, murid dapat memberi tumpuan kepada bentuk huruf tersebut. Murid kemudiannya perlu memadankan huruf yang diperoleh dengan perkataan yang telah disediakan di bahagian tepi jendela. Aktiviti ini juga dapat membantu murid untuk memahami hubungan antara huruf dan juga pembentukan sesuatu perkataan. Selain itu, aktiviti ini juga dapat membantu murid untuk meningkatkan lagi kemahiran mengeja serta menambahkan lagi perbendaharaan kata apabila murid memadankan huruf dengan perkataan yang sesuai. Mereka secara tidak langsung akan mempelajari perkataan baharu dan juga memahami cara perkataan tersebut dibina daripada gabungan-gabungan suatu huruf. Di samping itu, penggunaan konsep jendela yang boleh dibuka dapat menimbulkan lagi rasa ingin tahu dalam kalangan murid. Hal ini menjadikan proses pembelajaran mereka lebih menarik dan juga mampu untuk meningkatkan lagi minat murid untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Aktiviti ini juga berkait rapat dengan peringkat kemahiran prabacaan, iaitu merupakan peringkat asas sebelum murid dapat membaca dengan lancar. Pada peringkat ini, murid perlu menguasai beberapa kemahiran seperti mengenal huruf, memahami hubungan antara huruf serta bunyi. Oleh itu, aktiviti ini juga dapat membantu murid dari segi membina asas yang kukuh dalam kemahiran membaca. Secara keseluruhannya, aktiviti jendela kosakata ini bukan sahaja membantu murid dalam mengenal huruf dan membaca perkataan dengan lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan lagi minat, keyakinan dan penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran secara aktif dalam kemahiran membaca. Oleh itu, penggunaan bahan bantu mengajar seperti kit interaktif pakej pintar bacaan daripada kumpulan kami ini sangatlah sesuai untuk digunakan dalam pengajaran kemahiran membaca di bilik darjah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang bahan bantu mengajar yang saya hasilkan iaitu roda pintar bacaan. Bahan ini direka khas untuk membantu murid tahun 2 bagi meningkatkan kemahiran membaca pada peringkat bacaan mekanis. Jadi, secara ringkasnya, bacaan mekanis ialah peringkat di mana murid membaca sesuatu teks ataupun ayat dengan sebutan yang betul, lancar serta mengikut intonasi yang bersesuaian dengan teks yang diberikan oleh guru. Pada peringkat ini, murid perlu diberi latihan membaca secara berulang-ulang supaya mereka lebih yakin dan fasih dalam membaca. Jadi, bagi membantu murid untuk menguasai kemahiran ini, saya telah menghasilkan roda pintar bacaan, iaitu satu bahan bantu mengajar yang berbentuk roda, di mana roda pintar bacaan ini boleh dipusing. Pada pendapat saya, pada roda ini terdapat beberapa bahagian yang mengandungi 4 ayat yang mudah. Sebagai contoh, saya suka makan nasi atau hari ini saya pergi sekolah. Ayat-ayat ini dipilih supaya bersesuaian dengan tahap penguasaan murid tahun 2 dan menggunakan perkataan yang biasa mereka temui dalam kehidupan seharian mereka supaya mereka lebih mudah untuk mempraktiskan
bacaan pada peringkat mekanis. Cara penggunaan bahan ini adalah sangat mudah dan menarik, di mana guru atau murid hanya perlu memusingkan roda dan jarum pada roda tersebut ataupun penunjuk akan berhenti pada salah satu ayat. Selepas itu, murid diminta untuk membaca ayat tersebut dengan kuat di hadapan kelas. Sebagai contoh, jika roda berhenti pada ayat pertama, contohnya, saya suka makan nasi, maka murid tersebut akan membaca ayat tersebut dengan jelas. Seterusnya, guru akan memberikan perhatian kepada sebutan huruf, kelancaran dan bacaan intonasi murid tersebut. Sekiranya terdapat kesalahan, guru bolehlah membimbing ataupun menegur murid tersebut dengan membetulkan cara bacaan dan sebutan murid, sekaligus meminta murid untuk mengulang kembali bacaan tersebut agar bacaan tersebut kembali betul. Selain itu, aktiviti ini juga boleh dijalankan secara berkumpulan atau secara individu. Jika dilakukan secara berkumpulan, setiap murid akan bergilir-gilir untuk memutar roda dan membaca ayat yang diperoleh. Jadi secara umumnya, kaedah ini bukan sahaja dapat melatih kemahiran membaca, malah dapat meningkatkan keyakinan murid untuk membaca di hadapan khalayak ramai, khususnya di dalam kelas. Kelebihan roda pintar bacaan ini adalah bahan ini lebih bersifat interaktif, menarik dan mudah untuk digunakan. Misalnya, reka bentuk roda yang berwarna-warni mampu untuk menarik minat murid untuk mencuba. Jadi, apabila pembelajaran dijalankan dalam bentuk permainan seperti ini, murid akan lebih seronok dan tidak berasa tertekan ketika membaca. Hal ini dapat memupuk minat mereka dalam membaca sekaligus dapat melancarkan bacaan mereka untuk ke peringkat bacaan yang seterusnya. Selain itu juga, penggunaan bahan ini juga dapat membantu guru untuk menjalankan latihan membaca secara berulang tanpa membuat murid berasa bosan. Di samping itu, bahan ini juga boleh digunakan untuk menilai tahap bacaan murid secara tidak langsung, iaitu guru boleh mengenal pasti murid yang masih lemah dari segi sebutan, kelancaran atau intonasi dan seterusnya dapat memberikan bimbingan secara langsung kepada murid. Kesimpulannya, roda pintar bacaan ini merupakan bahan bantu mengajar yang sesuai digunakan untuk melatih kemahiran membaca murid pada peringkat bacaan mekanis. Aktiviti yang menyeronokkan dan interaktif ini, murid dapat meningkatkan kelancaran bacaan secara lebih mudah serta dapat memperbaiki sebutan dan membina keyakinan diri untuk membaca dengan lebih fasih. Bagi aktiviti pada peringkat mentalis, saya menyediakan satu bahan bantu mengajar yang bertajuk Jom Baca dan Faham. Jadi aktiviti ini bertujuan untuk membantu murid memahami isi bacaan serta menguji tahap kefahaman mereka terhadap teks yang dibaca. Dalam aktiviti ini, saya menyediakan satu teks cerita pendek yang bertajuk Angsa yang Bertelur Emas. Pada permulaan aktiviti, guru akan mengedarkan teks tersebut kepada murid atau memaparkannya di hadapan kelas. Jadi, murid akan diminta membaca teks tersebut secara senyap ataupun secara bergilir-gilir supaya mereka dapat memahami jalan cerita dengan lebih jelas. Selepas itu, murid selesai membaca teks tersebut, guru akan mengarahkan murid untuk memberi tumpuan kepada beberapa sampul surat yang telah ditampalkan di papan putih. Di dalam setiap sampul surat tersebut, terdapat beberapa soalan kefahaman yang berkaitan dengan teks yang telah dibaca oleh murid tersebut. Seterusnya, guru akan memilih beberapa orang murid secara rawak untuk tampil ke hadapan kelas. Jadi, murid tersebut perlu mengambil satu sampul surat, membuka sampul tersebut dan membaca soalan yang terdapat di dalamnya dengan kuat.
supaya dapat didengar oleh rakan-rakan yang lain. Kemudian, murid tersebut perlu menjawab soalan berdasarkan kefahaman mereka terhadap teks cerita angsa yang bertelur emas. Sekiranya murid menghadapi kesukaran untuk menjawab, guru boleh memberi sedikit bimbingan atau membuka peluang kedua kepada murid lain untuk membantu menjawab soalan tersebut. Jadi melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat menguji kefahaman terhadap isi cerita, malah mereka juga dapat melatih kemahiran berfikir, mengingat maklumat penting serta menyampaikan jawapan secara lisan. Selain itu, penggunaan sampul surat sebagai bahan bantu mengajar juga dapat menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan juga menyeronokkan kepada murid. Jadi secara keseluruhannya, aktiviti Jom Baca dan Faham ini dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran membaca dan kefahaman mereka. Di samping itu, menggalakkan penglibatan aktif murid secara dalam sesi pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum semua. Semua sihat? Sehat. Kenapa Ayu ni macam monyok sini? Saya demam cikgu. Oh, sianya. Tapi tak apa, hari ni cikgu ada sediakan satu aktiviti. Tapi cikgu juga ada sediakan satu teks yang kamu semua kena baca. Tapi cikgu, kami ni tak pandai membaca cikgu. Ya, cikgu. Okey. Ya ke kamu semua ni tak pandai baca? Ya. Okey, kalau macam tu, cikgu nak suruh kamu baca juga teks ni. Tapi baca dengan kuat. Ya, kamu boleh baca tak? Tak boleh cikgu. Aduh, kenapa kamu ni? Kan hari tu cikgu dah ajar dah untuk mengenali huruf-huruf abjad. Huruf-huruf kami boleh baca A, B, C. Tapi perkataan kami tak pandai. Okey, tak apalah. Hari ni cikgu ada sediakan satu aktiviti, iaitu aktiviti ini akan meningkatkan lagi kemahiran membaca kamu. Jadi, nama aktiviti ini ialah Jendela Kosakata. Tahu ke jendela tu apa? Tingkat cikgu. Okey, sebelum kita mulakan aktiviti kita, cikgu akan tunjukkan macam mana cara untuk bermain aktiviti ini. Di sini ada 4 jendela. Dan dalam jendela ni ada beberapa huruf. Tahu kan huruf A, B, C, D, E? Tahu. Dan di tepi jendela ni pula ada gambar dan juga perkataan. Tapi perkataannya tidak penuh. Tak lengkap. Tak lengkap. Okey. Dan perkataannya tu adalah par, ajar, oti dan juga olah. Mesti kamu semua nak tahu kan? Perkataan yang sebenar ni kan? Nak. Jadi cikgu nak semua berdiri Okey cikgu. dan datang ke depan. Okey, siapa yang nak mula terlebih dahulu? Saya. Okey, Izian. Pilih salah satu jendela yang kamu nak buka. Okey, Ahmad, buka dan tunjukkan huruf apa yang kamu dapat. Saya rasa R kan cikgu. Betul. Okey, cabut art tu. Cabut dulu sayang. Okey, kamu rasa huruf art ni sesuai dengan perkataan apa? Betul tak semua? Betul. Okey, jadi Izian betul. Cikgu ada, jadi semua dah faham kan aktiviti hari ni? Faham cikgu. Seronok tak? Seronok. Kalau cikgu buat lagi aktiviti ni, korang nak main tak? Nak. Okey, jadi cikgu akan memberikan penerangan tentang aktiviti yang cikgu lakukan ni. Sebenarnya aktiviti ini membantu kamu semua untuk melancarkan lagi cara sebutan perkataan dan mengenal huruf. Memandangkan kamu semua ni masih tidak lancar lagi dalam membaca, jadi kamu boleh mempraktikkan diri kamu dengan aktiviti ini. Jadi, ini sahajalah kelas daripada cikgu.
Sekian. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Cikgu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Apa khabar? Sihat ke? Sehat. Okey. Jadi pada hari ini, cikgu mendapati bahawasanya murid tahun 2 kelas cikgu ni kurang berminat untuk membaca. Betul ke? Awak ke? Awak. Tapi saya selalu baca buku. Okey. Tidak mengapa, itu bukan Jadi dalam masalah. membaca. Jadi pada hari ini, cikgu akan menerangkan kepada kamu semua peringkat bacaan mekanis. Jadi, cikgu telah menyediakan satu BBM yang menarik tak kamu nampak? Menarik. Okey, jadi BBM ini iaitu bahan bantu mengajar diberi nama Roda Pintar Bacaan. Wow. Okey, apakah itu Roda Pintar Bacaan ni? Mesti kamu semua tertanya-tanya kan? Ya, Okey. Jadi, Roda Pintar Bacaan ni dia boleh berpusing tau. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey. Jadi, dalam Roda Pintar Bacaan ni, cikgu telah menyediakan 4 ayat supaya kamu dapat membaca. Wow, menariknya. Ya, betul. Jadi di sini cikgu nak tengok kamu semua ni, adakah kamu semua ni boleh membaca dengan betul? Dengan sebutan yang jelas? Dengan intonasi yang betul? Kemudian, di dalam ayat tu mudah je cikgu bagi. Cikgu nak tengok kamu ni mampu tak membaca tanpa bimbingan cikgu. Okey. Seterusnya, apabila kamu telah memusingkan roda ini, okey, anak panah ini menunjukkan ke arah ini biru, betul? Betul. Jadi kamu perlu mengambil kad di dalam roda tersebut dan kamu baca secara kuat. Baca secara bacaan mekanis. Okey, cikgu dapat ayat ni. Iaitu, abang suka bermain bola sepak. Okey. Apabila kamu telah baca, cikgu akan menilai cara sebutan kamu, sama ada jelas ataupun tidak, dan juga intonasi kamu. Boleh? Boleh. Okey. Kamu dah faham kan cara permainannya? Faham, Cikgu. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya, apa kelebihan bermain roda pintar bacaan ni? Apa yang kamu dapat? Seronok. Seronok je. Saya boleh membaca dengan betul. Betul tu Najwa. Di samping kamu dapat membaca dengan betul, cikgu juga boleh menilai cara sebutan kamu sama ada penggunaan bahasa kamu itu betul ataupun tidak. Jadi dengan ini kamu dapat membiasakan diri kamu dengan perkataan yang betul. Okey. Jadi, siapa nak mulakan dulu? Saya. Okey, Wawa silakan ke hadapan dan cikgu nak kamu putar dan pilih dan berdasarkan apa yang kamu putar tu, cikgu nak awak ambil satu ayat dan baca. Okey, sila ke hadapan. Go, awak go. Macam ni ya, Cikgu? Ya. 1, 2, 3. Okey, kamu dapat pink. Pink. Okey. Pink. Okay. Okey. Cepat. Abang suka bermain bola sepak. Betul tak? Okey, betul. Wow, pandainya Wawa. Terima kasih. Okey, cikgu nak kamu baca sekali lagi dan kawan-kawan kamu ikut. Boleh. Baca satu-satu. Abang suka bermain bola sepak. Okey, berikan tepukan yang gemuruh. Jadi nampak tak membaca ni mudah kan? Okey, cikgu akan baca dan kamu semua kena ikut apa yang cikgu baca dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul. Boleh? Boleh. Okey. Ahmad sedang membaca buku di bilik. Okey, betul. Berikan tepukan. Jadi, cikgu rasa aktiviti ini
sangat-sangat membantu kamu untuk mempraktiskan bacaan yang berulang supaya kamu dapat melancarkan lagi bacaan kamu. Selain ini supaya kamu dapat bergerak ke peringkat yang seterusnya iaitu peringkat bacaan mentalis. Peringkat bacaan mekanis ini tidak menekankan kepada kefahaman kamu lagi. Jadi, cikgu rasa sekadar itu dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu nak tanya, seronok tak aktiviti yang cikgu buat pada hari ini? Seronok! Okey, terima kasih atas respon tersebut. Jadi kita jumpa pada kelas yang seterusnya. Minggu hadapan cikgu nak tengok kelancaran kamu semua. Boleh? Boleh! Okey, sekian. Terima kasih. Bye cikgu! Terima kasih cikgu! Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Waalaikumsalam cikgu! Okey, hari ini cikgu akan melakukan satu aktiviti bersama kamu semua. Jadi, di hadapan ni ada bahan bantu mengajar untuk cikgu ajar kamu cara untuk membaca. Jadi, tajuknya ialah Jom Baca dan Faham. Jadi, aktiviti ni mula-mula cikgu akan baca teks ni. Lepas tu, kamu semua akan baca setiap satu-satu perenggan ni. Cikgu akan bahagikanlah. Okey, cikgu baca dulu ya. Teks ni bertajuk Angsa yang Bertelur Emas. Seorang petani dan isterinya hidup gembira di sebuah ladang kecil. Menternak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya tetapi gembira dengan hidup mereka. Okey, perenggan yang kedua pula. Suatu hari, seekor angsa terbang masuk menyertai kawanan angsa banyak emas. Okey, seterusnya cikgu akan berikan teks ni untuk kamu baca secara senyap terlebih dahulu. Baca beramai-ramai ke cikgu? Ya. Okey, semua dah selesaikan membaca secara senyap? Dah! Jadi, untuk perenggan yang pertama, cikgu nak Wawa baca secara kuat biar kawan-kawan kamu dengar juga. Angsa yang bertelur emas. Seorang petani dan isterinya hidup gembira di sebuah ladang kecil. Menternak sekawan angsa dan menjual telurnya di pasar. Mereka tidak kaya, tetapi gembira dengan hidup mereka. Hari selepas itu, angsa itu akan mengeluarkan telur emas. Tidak lama selepas itu, dapatkan lebih banyak emas. Okey. Cikgu nak Wawa datang ke hadapan, pilih salah satu sampul surat yang mengandungi soalan dan jawab soalan tersebut berdasarkan teks yang kamu baca tadi. Okey. Okey, sila baca apa yang tertera di kertas tersebut. Siapakah yang hidup di sebuah ladang kecil dan menternak angsa? Okey, berdasarkan teks tadi, siapakah? Isteri dan juga petani. Betul Wawa, tepuk tangan. Okey, boleh letak balik. Izian, sekarang cikgu nak kamu ke hadapan dan memilih soalan dan menjawab soalan tersebut. Cikgu. Okey, baca Izian. Apakah yang ditemui oleh pasangan itu di sarang angsa pada keesokan harinya? Okey, jawapannya? Dia jumpa telur kan cikgu? Betul. Telur apa tu Izian? Telur apa ya kawan-kawan? Telur emas. Oh, telur emas cikgu. Betul, pandai. Terima kasih cikgu. Terima kasih Izian. Okey. Soalannya, mengapakah mereka membunuh angsa yang bertelur emas itu? Okey, mengapakah mereka membunuh angsa tersebut? Saya rasa sebab isteri dan petani itu dia nak dapatkan semua telur tu. Betul ke semua? Okey, betul Najwa. Okey, terima kasih semua sebab dapat menjalankan aktiviti yang cikgu dah bagi hari ini. Ya. Dah